Hari ini saya nak cerita pasal apa ni, libido gel. Okey, sebelum tu selamat datang ke Jantan Hebat Animation.com. Sekarang libido gel yang keluaran yang baru, dia dalam bentuk airless pump, yang mana kandungan dia 5 ml. Kalau tengok betul-betul pada botol dia ni, sebab kita nak mengelakkan tiruan. Sebab yelah, produk kalau dah bagus mesti ramai nak tiru kan. Jadi kita suruh kilang tu keluarkan produk dalam botol macam ni. Yang mana botol ni tak ada kat Malaysia. Dia punya label terus pada botol, tak ada label-label tampal-tampal, tak ada. Okey, buka penutup macam ni. Cara guna dia, picit, keluar pada tangan sikit. Yang gel tu sapu pada pelipat sunat. Dia pada pelipat sunat, kepala sikit, lubang kencing tak payah sapu, urut belakang sampai dia kering. Lepas tu tunggu dalam 5 minit. Kita pegang, kita rasa. Kalau dia kurang apa ni, sensitif, macam kurang geli ke apa, kita boleh basuh lah. Dia lagi lama, dia lagi kurang sensitif dia. Maknanya kalau lagi 10 minit, dia lagi lama lah. So kita sendiri kena rasa lah, sebab kulit orang dia lain-lain kan. Ada kulit orang dia cepat meresap, ada kulit orang dia lambat meresap. Jadi kita tunggu 5 minit, kita try, pegang pada kulit kita tu, kita rasa. Kalau dia kurang geli tu, okay, dah boleh bilas dengan air, basuh bersih-bersih, then kita boleh sama dengan wife kita lah. Jadi kalau beli, kalau dapat label ni pun, ini pun orang boleh tiru dia orang boleh tiru yang ni. Yang ni pun boleh tiru. Tapi pastikan botol dia macam ni. Yang ni tak boleh tiru, sebab dia punya label terus print pada sini. Kilang dah buat pada botol dia sini. Kita request pada kilang kan, sebab nak elakkan tiruan. Jadi dia tidak ada bau bacin, dia pekat, cepat meresap, tak payah tunggu sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam, tak payah. Kita sapu tu dia meresap cepat sebab dia pakai nanoteknologi. Okey, dan tak ada gambir, confirm tak ada gambir. Okey, tu je lah untuk masa ni kan, nak elakkan tiruan. Ni dia libido gel. Okey.